Assalamualaikum. Nama saya Amzariuddin bin Azlan, Director dalam tim ANH Production. So, tajuk dokumentari kami ialah Raja Ladang. So, hari ini saya nak ceritakan tentang masalah yang kami hadapi selama kami syuting. So, masalah yang paling saya rasa paling teruk lah, yang paling susah ialah masalah nak contact owner tu. So owner tu saya rasa dia pemalu kot. Sebab itu waktu kita orang datang recce location, kita orang adalah tanya dia, ni akan datang ni, kita orang nak datang syuting boleh tak? Dia cakap boleh kan. Tapi nampaklah waktu saya cakap macam tu, dia cakap janganlah interview saya, interview lah orang lain. Dia tak nak. So nak minta untuk syuting, dia blue tick. Waktu 2 minggu sebelum tu dia blue tick. Seminggu lepas tu dia tak blue tick dah. And then sehari sebelum memang dia tak tengok dah kot. Saya rasa dah block saya dah. Waktu saya call dia tak angkat. Kita orang pergi rumah dia kat lokasi tu, panggil bini dia keluar. Bini dia cakap dia tak ada kat rumah. Nasib baik kita orang ada plan B. So harapan saya untuk tim ni, saya harap tim saya akan pergi lebih jauh. Walaupun kita orang dah habis intern dalam intern habis intern, dah keluar-keluar esok, saya harap saya nak cubalah tubuhkan tim ni, nak balik kawan-kawan saya yang ramai-ramai, nak balik, nak rapat balik apa semua, sebab nanti bila dah intern, semua dah gone dah kan. So, saya nak buat grup ni untuk rapatkan balik lah persahabatan kita orang punya family. So, harapan untuk dokumentari ini, saya harap yang Sam akan datang akan tengok kita orang punya dokumentari. So akan ambil ilham lah kan daripada kita orang punya dokumentari ni. Sebab kadang-kadang memang susah jugalah. Bagi saya Sam 2 ni dia susah sikit lah. Saya ingatkan Sam 2 ni senang tapi dia susah daripada segi waktu time kita orang belajar kot. Tapi bila nanti Sam 2, bila dia orang akan tengok video ni, saya harap korang boleh buat, insyaAllah. Korang tengok video ni, korang tengok video kawan-kawan kita orang, tim grup-grup yang lain, korang ambil inspirasi, ambil ilham. So, insyaAllah korang boleh buat. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahmad Syamil Adam bin Ahmad Nazri, selaku DOP dalam ANH Production. So, bila kita borak pasal syuting ni, mesti akan ada banyak masalah. Salah satunya sebelum kami nak keluar syuting, dokumen-dokumen kami banyak kali di-reject. Perkara biasa, di-reject. And kami kena baiki sedikit sebanyak lah dokumen-dokumen tu. Dan semasa hari syuting, berlakunya masalah tentang mic. Mic yang kami ambil ialah mic Rode Clip Mic. Kami tak menggunakan mic G4 disebabkan kumpulan sebelum kami shoot dia menggunakan mic G4 dan mereka mengalami sedikit masalah dengan G4. Kami tak check masa ambil equipment, and masa kami sedang setting equipment dekat location, tim saya yang sedang setting mic bagi tahu yang mic tu ada masalah. Lagi satu masalah saya sendiri, sebab saya mengambil lens yang agak jauh zoom dia 70-200, and masa saya menggunakan lens tu tangan saya sedikit bergegar, tetapi efek pada lens tu gegaran yang sedikit dia menjadi banyak yang membuatkan footage kami bergegar. And then editor dah cuba untuk stabilizekan dia, tetapi ada sedikit wave ataupun tak dapat distabilizekan dengan sempurna lah disebabkan gegaran yang sedikit tu. Harapan saya terhadap doku ini, production ni, dan masyarakat sekeliling, saya mengharapkan doku ni dapat beri impak lah kepada Sam akan datang,
untuk mereka mendapatkan ilham sedikit sebanyak. Lagi satu, harapan terhadap production ni, saya harap production ni dapat kekal even dah masuk WBL intern. And untuk masyarakat sekeliling, support lah kita orang punya dokumentari ni. Kami tahu dokumentari kami tak macam yang level atas-atas. Doku kami hanyalah doku biasa-biasa. Tapi support daripada korang sedikit sebanyak beri kita orang semangat untuk kita orang shoot di masa akan datang. So itu sajalah harapan dari saya, and itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.